kepada semua yang hadir pada forum hari ini. Jadi, forum kita hari ini bertujuan untuk memahami konsep penurunan Al-Quran secara berperingkat dan mengetahui hikmah dan tujuan di sebalik penurunan Al-Quran secara berperingkat ni. Bersama kita hari ini, barisan panel-panel jemputan yang arif dalam bidang ni. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput panel-panel kita untuk memberikan perkongsian. Okey, terima kasih kepada moderator kerana menjemput kami sebagai panel pada hari ini. Okey, sebelum saya mulakan perbahasan tentang tajuk ini, saya akan memberikan pendahuluan tentang tajuk ini dahulu. Okey, tajuk ni dia menjelaskan bahawa penurunan Al-Quran secara berperingkat ni diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berperingkat. Okey, penurunan ni dia berbeza dengan kitab-kitab yang terdahulu seperti kitab Taurat, kitab Injil yang diturunkan secara sekaligus. So kat sini maksud tanzil adalah penurunan secara beransur-ansur dan maksud inzal pula penurunan secara sekaligus. Okey, dan hikmah kepada penurunan Al-Quran secara berperingkat ni akan dapat menenangkan dan menguatkan hati Nabi SAW serta memudahkan umat Islam dalam menghayati dan membaca Al-Quran sekarang. Okey, terima kasih kepada panel pertama. Jadi saya nak bertanya lah tentang tajuk kita ni. Apa pula kepentingan tentang tajuk kita ni? Okay, mengenai kepentingan tajuk ini ialah daripada tajuk ini dapat membantu kita lebih menghargai setiap proses penurunan wahyu dan keindahan susunan ayat Al-Quran. Setiap perkara yang telah ditetapkan oleh Allah mempunyai hikmah tersendiri serta membentuk sikap sabar dan bijaksana dalam menyampaikan ilmu. Okay, terima kasih untuk panel kedua. Seterusnya, boleh tak saya nak panel-panel kita ni terangkan lebih sedikit lagi tentang pengenalan berkaitan dengan tajuk kita ni, iaitu penurunan Al-Quran secara berperingkat ataupun secara beransur-ansur ni. Boleh terangkan sedikit? Okay, terima kasih Encik Moderator. Saya sebagai panel ketiga akan menjelaskan dengan lebih lanjut lagi tentang pengenalan bagi tajuk penurunan Al-Quran secara beransur-ansur. Okey, penurunan Al-Quran secara berperingkat ini merujuk kepada proses penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Okey, ia berbeza dengan kitab-kitab samawi yang lain di mana kitab-kitab tersebut diturunkan secara sekaligus. Seterusnya, tajuk ini dipilih untuk menjelaskan keunikan Al-Quran yang diturunkan secara beransur-ansur. Hikmah daripada penurunan Al-Quran ini juga untuk menjawab kekeliruan orang kafir tentang mengapa Al-Quran ini diturunkan secara beransur-ansur. Itu sahaja. Terima kasih. Jadi, saya ada soalan sedikit lah mengenai tajuk kita hari ni. Boleh tak ceritakan lagi sedikit kisah tentang penurunan Al-Quran ni? Banyak ayat di dalam Al-Quran Karim ni yang menunjukkan bahawa Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah. Seperti firman Allah yang berkata, katakanlah wahai Muhammad, Ruhul Kudus menurunkannya dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang Islam. Dan jika kamu, wahai orang-orang kafir yang ragu-ragu tentang perkara yang kami turunkan kepada hamba Nabi Muhammad SAW, katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh kepada Jibril, maka sesungguhnya dialah yang menurunkannya ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan ayat ini menjelaskan bahawa Jibril ni menurunkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, dan penurunan ini berbeza dengan penurunan pertama ke langit dunia. Contoh. Terima kasih.
Okey, jadi soalan seterusnya saya nak bertanya apa perbezaan tanzil dan juga inzal ni? Okay, saya akan menjawab persoalan itu. Jadi perbezaan antara inzal iaitu penurunan secara sekaligus dan tanzil pula penurunan secara beransur-ansur dalam menggambarkan Al-Quran dan para malaikat ialah tanzil ini khusus merujuk kepada situasi di mana penurunan itu berlaku secara berperingkat, satu kali demi satu kali. Manakala inzal pula bersifat umum. Kemudian beliau mengemukakan banyak ayat berbentuk dalil, iaitu kat sini saya akan sebut dua firman Allah. Yang pertama, Allah berfirman, dan kami menurunkannya secara beransur-ansur. Okey, yang kedua, telah dinyatakan secara jelas dalam firman Allah, iaitu Al-Quran ini diturunkan secara beransur-ansur. Dan firman Allah yang kedua ialah Allah berfirman, dan Al-Quran yang kami bahagi-bahagikan agar kamu membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan dan kami menurunkannya secara berperingkat. Maksud ayat ini ialah kami menjadikan penurunannya secara beransur-ansur supaya kamu membacakannya kepada manusia dengan tenang dan perlahan-lahan agar manusia dapat menghayati dan fahami ayat itu dengan lebih baik serta dapat mengukuhkan hati dan iman mereka. Kami juga menurunkannya secara berperingkat mengikut situasi, peristiwa dan kejadian yang berlaku. Okey, untuk soalan seterusnya, ada tak kitab samawi lain yang diturunkan secara berperingkat? Saya akan menjawab soalan yang diberikan tadi. Tak ada kitab-kitab samawi yang lain yang diturunkan sama seperti Al-Quran, iaitu secara berperingkat. Sebaliknya, kitab-kitab ini diturunkan secara sekaligus. Kitab-kitab yang berkenaan antaranya ialah kitab Zabur, Taurat dan Injil. Hal ini dibuktikan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, yakni kami menurunkannya secara beransur-ansur agar kami teguhkan hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tersusun, yakni bertahap dan teratur. Sekiranya kitab-kitab samawi terdahulu yang lain tu diturunkan secara berperingkat sama seperti Al-Quran, maka tak akan timbullah pertanyaan orang-orang kafir tadi tentang Al-Quran tu mengapa diturunkan secara berperingkat, yakni munajjaman. Itu saja. Jadi kan kenapa orang-orang kafir ni dia orang ni mempertikaikan kenapa Al-Quran ni diturunkan secara berperingkat? Ada tak sebab dia ataupun boleh tak huraikan sedikit tentang hal ni? Allah tidak membalas pertanyaan mereka dengan mengatakan bahawa ini sunnah atau kebiasaannya dalam menurunkan kitab-kitab ini, sebagaimana dia membalas pertanyaan mereka yang lain, seperti ketika mereka berkata, mengapa Rasul ini makan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Lalu Allah menjawab, dan kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelum engkau, melainkan mereka juga makan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dalam kes penurunan Al-Quran secara beransur-ansur ni, Allah menjawab dengan menjelaskan hikmahnya, iaitu untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW dan agar ia dibaca dengan tertib dan perlahan-lahan. Dan sebagaimana Allah membalas ucapan mereka, adakah Allah mengutus seorang manusia sebagai Rasul dengan firman-Nya, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan lelaki-lelaki manusia yang kami wahyukan kepada mereka. Begitu juga dengan isu penurunan Al-Quran secara beransur-ansur ni. Allah tidak menjawab dengan pernyataan bahawa itu adalah kebiasaannya, tetapi dia menjelaskan hikmah di sebaliknya, iaitu demikianlah kami turunkan Al-Quran secara beransur-ansur untuk meneguhkan hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara tersusun, iaitu bertahap dan teratur. Maknanya Allah menjawab soalan mereka ni dengan menyatakan sebab dan hikmah
penurunan Al-Quran secara berperingkat, iaitu untuk menenangkan dan menguatkan hati Nabi, serta agar ia dibaca dengan perlahan-lahan, tertib dan penuh penghayatan. Maksudnya kat sini, begitulah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur dengan penuh hikmah untuk menguatkan hati Rasulullah SAW. Dan kami tetapkan penurunannya ni ayat demi ayat yang sesuai dengan keadaan dan keperluan semasa. Okey, terima kasih. Ni sahaja daripada saya tentang pembahasan tajuk ini. Okey, saya rasa kita sudah pun sampai di penghujung forum kita pada hari ini. Jadi saya nak minta panel kita untuk berikan kesimpulan daripada tajuk kita pada hari ini. Okay, secara kesimpulannya, penurunan Al-Quran secara berperingkat ni membuktikan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyampaikan wahyu berdasarkan situasi dan keperluan masyarakat ketika ini. Perkara ini menunjukkan Al-Quran itu bukan sekadar kitab suci, tetapi juga panduan hidup yang dapat membimbing manusia dengan mengikut fitrah kehidupan manusia itu sendiri. Okey, terima kasih kepada ahli-ahli panel kita pada hari ini. Begitu banyak ya perkongsian yang diberikan kepada kita pada hari ini. Okey, secara keseluruhannya kita dapat lihat bahawa isu penurunan Al-Quran secara berperingkat ni memerlukan perhatian daripada pelbagai pihak. Jadi antara perkara yang kita bincang tadi seperti kepentingan, perbezaan antara inzal dan juga tanzil, dan juga kenapa orang kafir ni mempertikaikan Al-Quran ni diturunkan secara berperingkat. Tak lupa juga terima kasih kepada para hadirin yang turut hadir dan juga setia mengikuti forum pada hari ini daripada awal sampai akhir. Tak dilupakan juga kepada pihak penganjur dan semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Sekian daripada saya.